Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni cuaca memang musim hujan saja. So untuk hari ni saya nak pergi ke rumah yang saya pernah buat pemasangan dulu. Dia sebahagiannya bukan rumah tapi homestay. Homestay ni kalau diikutkan saya pernah buat pemasangan, tapi masalah yang dihadapi sekarang ni internet dia dah mula slow. So kita dah ajar cara jarak jauh pun masih tetap sama. So untuk hari ni saya datang nak selesaikan balik masalah tu. Kita nak tengok apa punca masalah yang menyebabkan internet dia slow. Okay, jom let's go geng. Kita dah sampai dah rumah dia ni. Tuan rumah ni dia menggunakan modem jenis yang G10 IQ, yang model yang first model dulu. Kalau tengok dekat sekarang ni, yang ni yang saya dah buat pemasangan ni, saya try restart balik apa semua. Kita nak tengok lah apa yang terjadi yang menyebabkan modem ni dia dah jadi slow kan. Sementara kita nak check dekat antena tu, kita kena check dulu dekat bahagian bawah ni, dekat modem ni dulu sebelum kita cari masalah yang lain. Okey. Untuk bacaan signal macam sekarang ni telco Yes sekarang ni dia dah pakai satu band saja, N78. So dapatlah kepada rangkaian 5G ni, tak ada masalah. Cuma dia speed tu yang agak yang menjadi masalah lah. Dia tak sama macam speed yang mula-mula kita buat pemasangan dulu. Tapi memang diakui lah, macam 5G sekarang ni memang dah mula slow. Macam dalam keadaan sekarang ni untuk N78 dia ni, speed dia tu ni kira kategori laju lah ni. Ada kala waktu dia slow sampai ke 10 Mbps. Macam ni dalam kategori congest dia tak ada masalah lagi ya. Tapi sebelum ni saya setting memang dapat dalam 100 ke 200 Mbps macam tu. Tapi dah tak dapat kepada speed yang macam tu. Tapi dalam keadaan macam ni, tuan rumah tu dia kata kalau ramai yang pakai memang akan jadi masalah lah. Kalau kata speed yang dah dapat sampai belas Mbps saja, 20 macam tu. Tapi dalam keadaan yang sama, Yes ni kita boleh je lah pakai lagi kepada band N78 kepada band 28. So sekarang ni saya cuba setting kedudukan untuk kita ambil kepada NSA. Macam tadi SA ni kita ambil NSA. NSA ni band 28 dengan N78. So kita cuba try tengok NSA ni dapat ke tak untuk speed yang okey. Kadang-kadang dua band ni bermasalah juga. Okey, yang ni band 28 dengan N78 untuk jadikan 5G. Dia masih lagi pakai. So kita cuba try buat speed test tengok kepada band 28 dengan N78. So kalau kita tengok dekat sini, band 28 dengan N78 ni dia lagi slow lah daripada single band 5G N78. So untuk masalah ni kita kena cari satu persatu lah, kat mana yang menyebabkan dia slow. Kemungkinan kalau kata saya nak setting antena pun, mungkin kita setting antena kejap lagi, tapi dalam masa yang sama hujan tengah lebat dekat luar tu. So untuk situasi macam ni, kita nak cuba selesaikan bagi dapat speed tu dalam 100 Mbps ke atas macam tu. Kalau ikutkan 5G ni dia tak perlu tukar SIM card. Tapi kita try tengok. Kemungkinan takut SIM card speed 5G Yes pun mungkin jadi masalah. So saya dah masukkan SIM card yang 5G yang lain untuk kita cuba try tengok. Tuan rumah ni dia ada spare banyak SIM card.
Yang ni SIM card daripada telco U-Mobile. So kita cuba try tengok telco U-Mobile lah. U-Mobile kalau ikutkan untuk 5G ni dia punya bacaan signal dia ni sama saja. Tapi kita nak tengok dia punya speed. Dalam situasi ni kita nak kena test satu persatu lah. Bacaan signal N78 dengan band 28 baik kepada Yes dengan U-Mobile tu sama sahaja. Tak ada beza mana pun sebab tower yang sama. Dan daripada segi speed pun kita boleh tengok memang situasi dia sama saja. Sebab sekarang ni kalau ikutkan antena parabolik tu menggunakan tower yang sama. So 5G ni kategori dia tower DNB tu tower yang sama. So tak ada perubahan lah kalau kata signal ke speed ke kalau kita tukar-tukar SIM card. Kecuali kalau kawasan situ untuk rangkaian dah tak pakai band 28 ataupun dia dah upgrade kepada N78, mungkin ada perubahan lah. Tapi U-Mobile ni masih belum ada lagi sini. Untuk firmware G10 IQ ni saya akan update lah sebab ni dia dah pakai firmware lama. So G10 IQ ni dah pakai firmware yang baru. Kita nak tengok lah tower yang mana yang dia pakai. Sebelum kita pergi ke bahagian yang check yang lain tu, kita update dulu firmware daripada Vision yang lama ni kepada Vision yang baru lah. Sebabnya Vision yang baru ni kita boleh tengok tower PCI yang mana yang modem ni pakai menggunakan antena parabolik tu. So kejap lagi kabel ni pun saya akan jadikan dia dua saja. Untuk modem G10 IQ ni saya dah update. So dia dah pergi kepada Vision untuk 3.2 lah. Yang tadi 1.7 kot tak silap saya. Firmware dah tukar kepada 3.2. Okey, so kita tengok daripada bacaan signal memang tak ada apa-apa perubahan lah. Cuma kita boleh nampak PCI dia saja yang dia guna dekat modem ni. So PCI yang kita tengok dekat sini memang dia pakai PCI tower yang mula-mula saya setting dulu. So untuk speed dia kita cubalah try tengok speed test ni kan. Sebabnya kita nak update dah software ni, kod-kod dia boleh naik speed tapi sama saja, speed dia pun tak ada apa-apa perubahan. Situasi dia kejap lagi kita akan cuba try tukar kabel daripada Y splitter tu kepada 1J splitter. Kita nak tengok ada ke tak perubahan dia kalau kita guna untuk speed ni. So hari ni kita setting nak tengok speed yang okey sajalah. Kalau tengok memang tak ada apa-apa perubahan, sama saja. Duk nampak macam ada congested dekat sini. Okey. Ni saya akan tukarkan kabel. Saya tak pakai kabel lah nanti ni. Untuk kabel antena parabolik tadi kita pakai Y splitter. Sekarang dah tergantung. Kita dah pakai satu saja kabel yang dekat sini. So 5G tu dapat saja, tak ada masalah. Untuk bacaan signal dia nak kata ada berubah tu, dia berubah sikit lah. So kita akan cuba try buat speed test tengok sama ke ataupun tak sama. Lepas tu baru kita akan pergi kepada antena yang dekat luar lah untuk kita setting. Sebab dekat dalam ni kita dah set apa semua, dah try memang sama juga, tak ada apa-apa perubahan. Dan bila kita dah sambung kabel tu kepada dua kiri kanan pun tak ada apa-apa perubahan. So kita akan cuba try setting, mencari tower yang lain lah. Sebab area sini dia ada je banyak tower, ada 2-3 tower lah. Cuma tower ni mungkin tak berapa nak best untuk kita pakai sebab dia dah mula slow. Kita akan cuba try setting ke arah tower yang lain kejap lagi. So download boleh dapat dalam 9 Mbps. Manakala upload kita boleh tengok lah ada tinggi dia. Yang tu congest lah. Untuk modem G10 IQ ni kita dah update. So kita boleh tahu lah dia pakai tower yang mana. Okay, kalau tengok PCI 5G ni dia pakai tower yang 336. So kita nak kena setting antena parabolik tu ke tower yang lain. Ataupun kita cuba cari 336 ni kepada bacaan signal yang okey. Kod boleh dapat yang okey. Sekarang ni cuaca pun dekat luar ni hujan lagi. Kita nak tunggu, memang tak akan berhenti lah hujan ni. Hujan pun masih dalam renyai-renyai, boleh lah kalau kata saya nak pergi setting. So jomlah kita pergi setting antena dulu. Kemungkinan antena parabolik ni ada berubah sedikit. Mungkin ada tower. Dulu saya pasang tower 5G mula nak apa ni, ada satu je tower. Sekarang ni 5G dah ada banyak. Kemungkinan gangguan tu adalah dekat area-area sini.
So yang macam ni kita nak kena setting antena dulu, nak tengok macam mana keadaan. Untuk antena parabolik tu saya setting tadi, saya tak buatlah video sebabnya hujan kan. So sekarang ni saya dah setting antena parabolik tu. So untuk speed ni kalau kita tengok dia dah boleh pergi cecah lah sampai ke 100 lebih. Untuk band 28 dengan N78 tadi kalau kita tengok dia dapat ke bawah 10 Mbps saja. So dah cecah kepada 100 lebih. So tuan rumah kata dah cecah macam 100 lebih ni dah kira okey lah. Sebab sebelum ni pun kalau ikutkan saya pasang boleh dapat dalam 100 lebih, dalam 200 tu capai. Tapi dalam penggunaan yang ramai tu tak ada masalah. So dalam situasi macam ni speed tu dah capai ke dalam 100 lebih macam tu untuk antena ni. Antena parabolik ni saya fokus ke arah tower lain lah. So kita dah connect balik dengan mesh wifi apa semua. So internet dah mula stabil. Dan kita tengok dekat sini dah boleh capai speed sampai ke 181. Dia dah mula naik kepada tinggi lah. So dah settle lah kita punya pemasangan ataupun setting hari ni, dah tak ada masalah. Ni saya on the way balik pun hujan masih tak berhenti. Memang hujan memang non-stop lah kali ni. Tu yang banyak kawasan yang dah start banjir apa semua. Okay, so yang mana yang ada masalah yang sama macam tuan rumah ni, boleh cuba dengan cara yang macam saya buat ni lah. Try satu persatu baru kita akan dapat jawapan yang mana yang dah okey. So untuk test tadi memang banyak hari ni buat speed test saja, kita dah jumpa lah dia punya masalah yang berlaku. Okey, yang mana yang ada yang mencari saya punya nombor telefon tu boleh pergi dekat ruangan description saya. Dan yang mana yang belum lagi follow saya punya TikTok dan Facebook, boleh follow saya. Dekat sana saya ada update juga. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang ke lokasi yang lain pula. Okay, no signal, no problem. Bye bye.